pasal lipstick daripada Brina Beauty, and Fina dapat 9 colour semua macam cantik. Fina sangat excited nak try, tapi Fina dapat dalam beberapa minggu lepas, tapi Fina tak dapat nak try sebab lips Fina jadi macam sensitif sikit. But now dah okay, Alhamdulillah. Kita cerita pasal packaging dulu. Okay, packaging dia macam simple saja. Fina suka silap. Okay, Fina suka packaging dia simple je, and Fina suka warna yang macam rose gold macam tu, and dia ada macam lace sini, and the colour dekat luar ni, so kita kalau nak beli kita tahu dah warna dia. Macam ini warna terang sikit, ini warna macam soft sikit. So this is the lipstick. Packaging dia macam biasa lah, and agak gemuk sikit. Selalunya macam kurus kan, mereka kan kurus. Kalau yang lain kurus sikit, ni macam gemuk sikit. So tak ismi banyak produk. Okay, the packaging ni macam ada lace juga. Okay, macam ni lace juga. Dia punya tulisan pun rose gold, sama macam kotak kan. Okay, dia ada tulis dia punya nama kod kat situ. Ni so dia punya tulisan warna putih. Sometimes kita kena tengok dulu ke. Okay, apa lagi ada kat sini juga. Okay, so kita drop sikit, kita buka. Okay, di sini dia punya applicator macam normal lah, macam biasa punya. Tapi dia punya bila kalau beli di dekat itu kan, dia tak ada sangat dekat batang ni. Because dia ni sayangnya ada banyak kat batangnya. Fina nak review, Fina dah buat swatches semua colour, and Fina suka semua colour. And sebenarnya Fina ada try 2 colour, and Fina suka, and Fina terus pakai dekat Bright, and Fina akan tunjukkan gambar-gambar yang Fina pakai dekat Bright. Okay, Fina pakai dekat Bright sebab first is the colour. The colour memang sangat cantik, sesuai dengan skin kita yang Malaysia ni kan, jenis skin yang macam kuning-kuning sikit sesuai. Lepas tu Fina suka dia punya texture, dia macam senang apply. Lepas tu kan dia tak ambil masa lama sangat untuk matte. Okay, sometimes ada liquid lipstick yang pakai terus matte, bila pakai terus matte payah nak apply, tak payah macam nak adjust. So kalau yang bila pakai lambat nak matte, dia akan move around, dia akan lekat dekat gigi, dekat everything. So this one agak set, dia taklah cepat sangat, dia macam ambil masa kita boleh apply. Lepas tu dalam a few second saja dia akan matte, and kita boleh reapply. Contoh kalau macam Fina buang sikit lipstick,
tahu lah dah hilang kan. Okay, Fina kaitan sikit. See, color dia macam tu balik. Dia tak macam sometimes kan kita bila kita nak apply balik dia akan flaky kan. This one tak, dia macam senang. Fina yang tak bagus suka, Fina tak suka bau dia. Bau dia sometimes Fina rasa bau dia macam reset. I don't know, but tapi bila apply tak rasa bau pun. Masa apply dia kan dia terlalu strong like Fina. Tapi tak kisahlah sebab lipstick dia sangat bagus. Sebab dia first tahan lama. Even though Fina makan yang itu, Fina makan boat noodle still ada. Kau tahu kan boat noodle bila makan kan dia punya sup tu kan. So dia still ada. Wow, this is good. Lepas tu Fina nak test lipstick dia lah. Lepas tu kan dia kiss proof tau. So bila kita boleh cium apa pun dia tak melekat dekat mana-mana. So kalau kita minum air pun dia tak ada lekat dekat gelas ke dekat apa ke tak. Dia agak susah nak remove. Dia kena guna something like wet tissue. Sebab kita kena lebih sikit lah, macam tone lebih sikit lah. And Fina bagi tahu sikit pasal this Teddy and this fish cake. Bagi Fina fish cake ni macam warna ni macam nak kat sama, tapi fish cake ni dia macam susah nak blend. I don't know why. Nah, yang ni je ada masalah. Yang lain semua okey. Yang ni je. Yang lain semua okey. Okay, so Fina nak buat swatches untuk orang. Steady. Okay, see warna dia. Tengok sini warna ni macam dia lebih kepada macam pink sikit. Coklat cantik. Warna coklat lah. Okay, pakai this one is macaron frosting. Fina suka pakainya dekat bright. So warna dia macam cantik juga. This is cat lady. Okay, maroon macam tu is kindness. Okay, dia macam nak brown sikit. Macam ni dia macam maroon brown sikit. Dia maroon terang, dark red macam tu. Last one is lady boss. Dia merah ke orange. Macam kena pakai sekarang ni. Rasa macam MAC. MAC apa Fina ada warna macam ni dulu. Tak ingat lah. Dah lama tak beli MAC punya lipstick sebab sejak ada liquid lipstick sini kan. Okay, this is the colour. Okay, harga dia RM139. Korang boleh beli dekat Brina Beauty ataupun website dia. Dia ada website dia, brinabeauty.com. Kalau tak salah, Fina akan tulis kat bawah ni. Dia ada Instagram. Nanti Fina akan letak link semua. And Fina harap korang suka dengan video kali ni. And insyaAllah kita jumpa lagi next time. Bye!